banyak lagi lah. Kadang-kadang ada orang tambah dengan selawat nariyah. Oh, panas. Ataupun selawat tafrijiyah, sama nama. Ada banyak lagi lah nama-nama selawat lain. Ya. Selawat Nurul Mubin, banyak lagi lah. Okey. Berarti yang mana berarti amal? Oh, saya tak faham bos. Saya buat yang mana boleh bos. Kalau kau buat amal yang mana? Yang first. Cuba baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik. Kita kupas sedikit kenapa baca Sayyidina, kenapa tak baca Sayyidina. Kenapa baca Sayyidina? Yang ada di atas. Tak tahu bos. Kebanyakan kita tak tahu. Kita baca. Ya. Jadi kalau kita dapat tu, jadi ada dua perkara yang sama. Yang pertama, kita dapat daripada mana? Daripada mana selawat dapat? Daripada kelas. Kelas. Ada tak formal daripada satu orang guru yang mengamalkan selawat tu dia bagi? Ada. Tapi kelebihan selawat walaupun tidak berguru, maka selawatlah menjadi guru. Itu kelebihan selawat. Ya, kalau katakanlah yang lain-lain itu kena berguru, tapi selawat kalau kita tidak ada guru mursyid, kita bacalah selawat. Sama ada kita baca selawat pendek sallallahu ala Muhammad, selawat Jibril. Ya, cukup. Ya. Atau kita baca pendek satu saja, Allahumma salli ala Muhammad. Atau kita baca sallu ala Nabi, sama saja. Ya, sama saja. Sallu ala Nabi. Ya, jadi yang mana satu kita baca doesn't matter, tapi seelok-eloknya pertama, kalau seelok-eloknya bersanad, maknanya berguru, ada guru dia. Sebab guru akan bagi selawat yang sesuai dengan seseorang, dia tak bagi semua sama. Tapi kalau satu tarikat lalunya adalah selawat-selawat tertentu. Ya, lain tarikat, lain selawat, dia ikut pada guru dia. Ya, saya nak kupas boleh, tapi saya nak ringkas saja. Ya, kalau selawat ini selawat basic, ya, ada selawat basic. Ada juga selawat basic kita panggil selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni kita baca dalam sembahyang lah. Itu selawat yang paling bagus. Sebab tu kita hari-hari dalam sembahyang baca selawat tu. Selawat yang paling bagus. Ya. Okey, saya kupas sikit-sikit lah. Ini selawat yang paling asas, yang mana selalu kita amal je. Amal. Kalau ada rezeki yang ini pun, kalau amal sungguh-sungguh 7 tahun boleh mimpi jumpa Nabi. Yang ni boleh. Ya. Ibrahimiyah dalam sembahyang kita amal. Ya. Selawat Al-Fatih, ya. Selawat ni dia selawat pembuka. Jadi kita baca selawat supaya dibuka rahsia-rahsia. Dibuka rahsia-rahsia. Ini Al-Fatih. Kemudian selawat Nurul Mubin ni cahaya lah, selawat cahaya. Selawat Nariyah ni selawat api. Jadi kalau baca ni dia ada cara-cara dia lah. Sebab tu kalau berguru dia akan ada cara dia. Dia kena baca sama ada paling sikit 44 kali atau 444 kali. Paling maksimum satu hari 4444 kali. Dia macam api, cepat tersebar sampai pada Nabi. Jadi ada kelebihan. Kena kita sambung. Ada selawat Jibril. Yang ini selawat yang boleh kita baca malam. Nak tidur tu baca itu. Ya. Nak malam nak tidur kita baca selawat Jibril. Supaya kita tidur dalam keadaan kita bersama dengan Nabi. Itu dia adalah betul-betul dia abang guru sekumpul aja, ya. Di antaranya dia bagi tahu baca dulu, ya, takat mana kita boleh 10 kali ke, bagi kita nak mengatur kan, baca 10 kali, ya.
Cuba ikut. Sallallahu Sal- ala Muhammad. Sallallahu 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 ala Muhammad. Berganda. Baca. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tutup mata. Baca. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Kemudian Muhammad. jangan ada suara. Jangan ada suara, lidah naikkan ke langit-langit. Ya, pejam mata, lidah naik ke atas langit-langit. Masih lagi baca tapi hati yang baca. Saya baca tapi hati korang baca. Sallallahu ala Muhammad. 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 Dia baca lagi tak dalam hati tu? Dia sambung tak? Sambung tak? Bawa hati tu. Mahal tau. Yang mana datang lah 5 orang 5. Kita tutup mata, lidah tongkat kat langit-langit. Jangan bercakap. Biar hati tu yang baca. Dia sambung. Jangan berhenti. Hati tu jangan berhenti. Masih lagi baca. Masih baca dalam hati. Mahal. Itu selawat paling ringan. Dan selawat tu kalau abang lalu amal dengan dalam kapal terbang kan, baca. Daripada tak buat apa. Kita nak tidur pun tak apa. Tapi dia tak berhenti tu. Selawat dalam hati ketika kita seolah-olah dah tak bercakap, tak mendengar apa-apa, tidur. Tapi hati kita masih baca-baca. Ya. Selawat Jibril. Kalau macam bos ajar tu, kita nak kongsikan keluarga boleh ke atau macam mana bos? Keluarga terdekat boleh lah. Boleh. Tapi kalau dia tanya dapat daripada mana, bagi tahu dengan dia adalah belajar daripada orang-orang yang apa ni, dia lazimkan selawat. Sebenarnya benda ni diajar oleh Buya Arazi dengan Abang Abdul Sekumpuh. Dua-dua tu sama. Orang macam ni dia tak baca dah. Dia kalau yang mana baca-baca tu dia baru tadika. Tadika baca lah kan. Selamat pagi cikgu. Bila dah lama-lama kita hormat je cikgu tu, tak payah baca selamat pagi. Betul ya? Tapi heran tak bawah hati kita ni dia boleh baca. Dulu kita tak pernah terfikir. Sebab apa, dulu kita penuh dengan benda-benda Netflix lah, mengatur orang lah. Sebab itulah nanti kita akan jumpa selawat ini. Yang pertama, selawat yang kedua ni. Baru kita pergi sedikit detail. Apa selawat dia baca? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Yang pertama dia minta ni. Itu yang pertama. Maknanya dia nak ubatkan hatiku. Model lah. Pertama kita mesti mula dengan tibbil qulubi, tibbil qulubi, ubatkan hati. Kerana semua hati ni bermasalah. Sini lagi. Semua hati ni bermasalah. Ya. Hati kita ni bermasalah. Sila akan nak masuk sini. Ya. Hati kita ni bermasalah. Contohlah. Apa masalah hati kau? Pertama bersangka-sangka. Contoh tengok embun kan, alah belagak tu. Contoh. Tengok Eli, koyo dia. Memang pun koyo. Kalau tengok Daya kan, alah gedik lah Daya ni. Teman-teman dah cantik sekarang ni. Contoh.
Tak, ini cerita hati. Oh, hati. Hati kita mudah bersangka buruk kepada orang. Okey. Kalau kau, apa hati buruk lagi yang tak settle? Ada tak komplain komisen sikit? Lagi, apa yang selalu kau ada hati kau tak puas hati? Nak cantik lagi. Tiba tolong jawabkan. Tak faham tak tu? Ya? Okey. Patih, apa yang hati tak bersih lagi, Patih? Kau hati dah bersih? Tak ada bos. Apa yang tak bersih lagi, Patih? Banyak dengki pada orang, marah pada orang. Semua dia. Ya? Semua dia bos. Kita dengki pada orang, kita marah pada orang yang diciptakan oleh Yang Maha Agung. Takkan kurang ajar. Ya, okey, Dayah, apa yang hati tak settle lagi? Ya Allah, banyaknya. Satu je lah, jangan cerita semua. Kenapalah aku kurus sangat? Kenapa lambat sangat MBRT? Ya, itu dah dua. Nampak? Ya. Kenapalah mak nenek aku dia sakit, tak baik-baik lagi. Ya Aku nak Allah. kena jaga. Allah, pandailah kau baca hati saya. Saya bagi contoh. Maknanya kita kena bersihkan hati kita. Ada 10 penyakit hati. Tapi yang paling besar dalam penyakit hati ni 3. Ya, 3 penyakit hati paling besar. Pertama, kurang syukur. Hati kita kurang syukur. Batik, tengok selalu kurang. Kita tak tengok banyak lebih kita ada. Walaupun Patik tak adalah banyak mana komisen, tapi banyak awet. Contoh, syukur Patik. Banyak orang suka dengan Patik. Banyak orang simpati dengan Patik. Ya. Nombor 2, ini banyak orang ni kena banyakkan sabar bila kena ujian. Orang marah kita, orang tak puas hati kita, orang dengki kita, kena banyak sabar. Yang ketiga, barulah kita pergi redha. Apa juga Tuhan buat, okey ke tak okey ke, semuanya baik daripada dia. Jadi selawat Tibbil Qulub ni pertama, selepas kita dah bersihkan selawat Ibrahimiyah tu, syariatnya. Selepas kita bersihkan kulit kita, kita nak bersihkan hati kita daripada 3 perkara. Jadi baca dia apa Dayah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyati. Lepas tu baru afiyati wa shifaiha. Apa maknanya? Kita minta sihat zahir dan batin supaya kita boleh menjadi hamba yang beribadah kepada Allah. Kita minta sihat, tak sihat macam mana nak beribadah? Ya, tapi hati dulu. Kenapa dia tak badan dulu? Hati dulu. Sebab badan yang sihat datang daripada hati yang sihat. Pada batang tubuh seseorang manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik dagingnya, maka baiklah seluruh anggotanya. Itu adalah hati. Sebab tu banyak penyakit berpunca daripada hati. Okey. Yang ketiga, baru kita pergi nuril wa nuril absari wadiyaiha. Okey, ni kita cerita pasal hati ni tadi. Ni qulub ni, hati. Hati ni kalau kita boleh lukis kat sini, macam hatinya. Okey. Badan sihat, hati sihat, badan sihat. Mudah-mudahan hati yang sihat ini, maka Tuhan beri kepada dia cahaya. Cahaya ni mahal. Cahaya ni ada dua cahaya. Kepada hati, satu cahaya yang mendekat kepada hati. Ini cahaya keimanan. Siapa yang beriman penuh kepada Allah, suka beramal soleh, maka cahaya dalam hati dia akan menjadi bercahaya. Tapi cahaya ni boleh datang dan pergi. Ini kita panggil, ada cahaya yang mendekat kepada hati dan ada cahaya yang tembus ke dalam hati. Tembus.
Yang ini cahaya makrifat, perkenalan Tuhan kepada hati. Yang ini kurnia. Kadang-kadang hati gelap lagi, tapi kalau Tuhan nak bagi, dia bagi. Yang ini special, yang ini tak boleh minta. Yang ini tak boleh minta, yang ini dia bagi. Ya. Jadi kalau kita tengok selawat tibil qulub yang Ustaz Nafi bagi itu mahal. Ya. Pertama dia suruh bersihkan hati, sebab bersihkan jasad banyak orang dah buat. Mandi wajib, ambil semaya, pergi surau, balik surau, istighfar apa semua tu banyak orang buat. Tapi yang kurang buat yang ni. Kurang syukur. Hari-hari tengok kurang aja pada diri kita. Tak pernah tengok lebih. Ya. Tengok komisen sikit. Ya. Sebaiklah bagi nama pertama dapat 100. Contoh. Terima kasih bos. Yang itu pun kena bersyukur juga. Lepas tu ada orang kurang sabar. Bila lah aku dia nak closing besar. Bila lah aku dia nak MDRT, dia kurang sabar. Jadi kena banyakkan sabar. Last kali, nikmat ke, ujian ke, kita reda. Semua baik daripada Tuhan. Masuk yang itu, maka hati bercahaya. Bila hati bercahaya, nanti kalau Tuhan beri ni, cahaya absorb. Ya, bercahaya mata hati. Apabila bercahaya mata hati, dapat menangkap segala apa-apa yang telah ditetapkan bahagian kepada kita. Lain orang lain. Lain orang lain. Tak sama. Ya, tak sama. Sebab semua orang tu kan, ada dia punya bahagian dia masing-masing. Tak sama. Ya, bahagian dia tak sama. Jadi balik pada tibil qulub ni bagus sebab dia selawat untuk membersihkan hati, menyihatkan badan dan menerangkan, menerangi, memberi cahaya kepada absorb. Absorb ni mata hati. Bukan hanya hati, tapi mata hati. Absorb. Ya, apabila orang yang mata hatinya dah terang, boleh menangkap segala ilmu-ilmu yang dia perlu. Sebab tu saya suruh panggil apa ni, Zailan. Saya nak cerita buat ni. Orang yang asal dia bagus, masuk ke dalam Islam, masuk ke jalan yang bagus ni, dia akan jadi lebih bagus. Kata Nabi, orang yang mulia masuk Islam, dia akan jadi lebih mulia. Orang yang pandai, sarjana, masuk dalam bidang ni, lebih meningkat kesarjanaannya. Sama juga macam ini. Kalau orang tu asal dia bagus, dia bersihkan hati, nanti dia buka. So itulah Habib Umar, kata Abah Guru Sekumpul. Kalau orang lain nak belajar, ya, ilmu yang Habib Umar belajar itu di Yaman 40 tahun. Habib Umar boleh khatam dalam masa 4 tahun. 4 tahun dia complete semua sekali. Dia dapat semua. Apa yang dia perlu dapat, semua dia dapat. Soalan ni, apa yang dia dapat? Itu isu dia. Kenapa aku belajar fardu ain, kafar, tak dapat? Sebab yang itu yang bawah. Yang itu yang di bawah lagi, paling bawah. Kalau saya boleh kata, itu adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat Muhammad Ibrahim bin Abu Bakar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa ani kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu Ibrahimiyah. Jadi ada banyak jalan lah. Sebab tu Ustaz Nafi dia tak pergi Nariah. Kalau dia pergi Nariah ini, muka-muka ni kan 4,444 macam sayu tak amal, tak langat. Satu hari 4,444 kali. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman. 4,444 kali, berapa jam pun habis? Oh, panjang tu 4,000. Panjang pun. Ya. Macam mana nak baca? Saya dah buat dulu dah. Sampai pukul 11 pun habis. Ini Jibril lalu kan kita pun tengok. Member kan? Nampak macam bukan. Kan? Dia tengok ini bertonik orang ni. Mereka kita ada tonik. Sebab tu dia heran. Ini bertonik. Tak jadi nak. Itu lebih kurang. Sebab itulah ketika orang yang macam Pak Teh, macam Abang Teh, macam ni, macam korang semua ni lah,
Ketika kau orang sembahyang malam, maka Tuhan pergi cuit malaikat. Bro, lu tengok hamba-hamba kau. Dia bertonik, berpepek, malam-malam dia boleh bangun sembahyang. Maksudnya kita bernafsu. Ada nafsu tidur, nafsu makan. Kalau tak nak tidur pun orang nak makan malam. Sembahyang tak ada. Apa lagi tengok movie, cerita hantu. Tapi dia bangun. Jadi orang yang boleh bangun itu dia boleh mengatasi Malaikat. Kalau tak bangun tu dia bawa sikit daripada babi kan. wah. Tadi dua je. Sama ada kita mengalahkan malaikat ataupun kita di bawah daripada haiwan. Okey, tak boleh sama malaikat lah. Apa kerja babi? Makan, tidur, Beranak. dan menyunggal. Beranak, lepas tu happy hour. Itulah kerja babi. Lepas tu sondol apa yang boleh sondol. Benar tak? Simple? Okey, saya nak ringkas jadi pada cerita pada Sarawak ni. Sebenarnya tadi pagi tu kita kata kalau Tuhan nak bagi kita ilham kan. Itu dia buka ni. Basyariah kita boleh buka. Rupanya usaha Nafi ataupun jalan yang kami lalu ni kan, yang kau tengok sekat-sekat tu special. Tapi abang dia mula-mula dia kata, I tak kisah. Aja I glamour, I boleh tali penomeran, gambar, video-video, okey je. I okey je. Apa permulaan? It's okay. Tak ada problem apa dia. Cuma kita bagi tahu, korang sebenarnya duduk di atas jalan yang sangat istimewa. Saya ambil masa 30 tahun pusing dunia nak mengesahkan dalam istimewa ni. Salafi. 30 over years. Ya, 30 over years. Bukan senang. Saya tengok, hari ni saya nak susun 4 selawat. Macam kata tadi, yang paling ringan yang ini. Tapi kalau kita berguru bersanad, walaupun yang ini 7 tahun, kata Ustaz Nafi, amal betul-betul, insyaAllah mimpi jumpa lagi. Macam mana nak amal, Bos? Macam mana nak buat? 40 hari 40 kali Maghrib dengan Isyak. Selepas Maghrib baca selawat. Tapi tak boleh niat kan, Bos? Ha? Yang nak jumpa. Boleh niat mula-mula. Sebab kita pun menipu sangatlah tak ada niat kan. Mula-mula. Tapi lama-lama besok bila dah amal hari-hari, lupa niat tu. Ya? Okey. Ada satu kisah dekat Kiai Bangkalan yang saya pergi tu. Anak dia cantik. Ya. Ada satu laki-laki ni, katakanlah abang dia lah kan, dia berkenan ke anak orang tu. Maka bapak dia kata, macam inilah, saya ni tak memilih menantu, tak kira lah kaya ke, miskin ke apa, MDRT ke, COT, saya tak kisah. Janji, dia kata orang itu ikhlas dalam beribadah. Dia kata, kalau tak boleh, kau sembahyang waktu sah pertama, rakaat pertama, sebelum takbir kau kena duduk belakang imam 40 hari. Ya, dia bagi tahu 10 hari pertama usalli padahal aku nak anak dia. Memang itu je lah. 10 hari kedua, cantiknya anak dia, aku lah dah dapat 20 hari ni. Separuh dah, half of the mission completed. Masuk 30 dia lupa. Sebab dia terpaksa berlawan tau. Dengan kebalasan dia, dengan apa dia terpaksa berlawan. Masuk 10 hari yang terakhir kan, dia 40 hari kan, dia pun dah lupa pasal anak orang tu. Dia kata, tak tahulah, aku rasa jiwa aku begitu tenang ketika aku dapat mengejar sah pertama. Komplit 40 hari, dia tak minta pada anak orang tu. Tok guru tu panggil, Eli, bukan Eli, Abang Din, kata nak nikah dengan anak aku. Dia kata dulu 30 hari pertama, dia kata gelepar belai kita. Gelepar bahagia kita. Gelepar, dia kata nak sungguh, dia kata dapat anak orang comel, baik, apa semua gelepar, dia kata. Tapi lepas pada 30 hari, dia kata perasaan itu hilang, dia kata. Saya rasa dapat sembahyang di saf pertama ni jauh lebih tenang, lebih nikmat. Ini yang saya lebih nak daripada mengawini anak. Dia kata tak nak ke? Dia kata bukanlah, dia kata nak ke tak nak. Kalau saya buat ini untuk itu, saya tak nak buat lah. Jadi kalau Tok Guru Bangkalan ni nak bagi, kerana tengok saya ni, boleh. Dia kata sekarang faham kenapa saya suruh 40 hari.
Sebab kalau kita boleh continuously 40 hari kejar rakaat pertama tu, maknanya kau akan jadi orang yang baik dan soleh. Sampai dah wali. Yang yang nak orang baik siapa dah awak Terengganu kita. Mari. Yang tim baru kita. Minggu jangan Bukan tak dua- usik. 40 hari. Bukan 2 minggu. Maka akhirnya dia pun dapat Anak. anak yang itu bukan kerana dia mengejar sangat 40 hari tu, kerana dia jumpa kenikmatan dalam dia punya ibadah tadi tu. So tak apa kalau niatnya. Mula-mula tak apa, buat je dulu. Buat je dulu. Lepas maghrib. Tapi saya bersyukurlah ketika dulu masa saya amal tu, nak jadi cerita. Ini Ustaz Nafi punya band, dia tak cerita pun 7 tahun. Dia kata buat ya. Kita pun buat je, tak tahu pasal apa. Maghrib dia amal. Kalau tak boleh, tertinggal nanti isyak ganti. Bos tak nak tanya. Tak pernah. Dan dia tak pernah cerita pun. Dan saya pun tak pernah tahu apa kelebihan dia, tak tahu. Saya tak tahu apa kelebihan dia. Tak tahu. Sampailah. Ya. Sampailah tahun ke-7 saya pun mimpi. Salah ke kalau kita tanya bos? Kenapa? Dia ada 2 sekolah. Ya. Kalau kita dalam kedudukan yang kita mampu nak bertanya, boleh bertanya. Mampu? Sebab dia ada orang tu, dia kadang-kadang dia elok tak tanya lah. Nampak sangat bodoh dia. Oh. Ya. Baik kau ikut je. Ataupun nampak sangat macam nak menunjuk dia punya pandai dia. Ya. Sebaiknya tanya tu bila perlu. Bila perlu. Jadi macam saya ni, saya tanya bila perlu. Sebab itu kalau dalam ramai-ramai tu, memang dia jorok saya lah untuk tanya. Sebab tanya tu dia kena ada adab dia, dia kena tengok masa dia, kita kena tengok orang yang hadir tu sesuai tak sesuai. Bukan semua boleh tanya. Saya nak habiskan sebab kita tak masuk topik kita lagi ni. Selawat yang ini amal. Sekarang saya buka 7 tahun ikhlas hati sungguh-sungguh, insya-Allah. Ada yang lebih awal. Boleh mimpi jumpa. Cuma nak eloknya bacalah kitab tentang Syama'il Muhammadiyah, kita boleh tengok macam mana rupa dia dan sebagainya. Kemudian ketika dapat Tibil Qulub, ya, saya dah dapat, tapi ijazah daripada guru betul dapat ketika di Mekah, di Madinah. Di Madinah, ya. 3 hari saja saya amat, hari keempat datanglah. Hari keempat datanglah, duduk sebelah. 40 lah. Tak, 3 hari. Hari keempat, bukannya 30 hari. Tak 40 kali. Dia semua 40. Baca 40. Saya bawa baca 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sebab bapak dia special lah, bapak dia. Bapak ni memang Bapak dia. tengok lagi. Saya duduk sebelah bapak dia, dia datang. Sini. Sebab bapak patih. Bapak. Bagus bapak patih. Bapak batin dia tanya. Sapu tu lawa betul. Dia tanya. Aku nak jawab pun susah. Maka aku pun jawab lah. Kata Abah, inilah orang yang paling mulia di atas muka bumi. Kalau cerita terang-terang tu dia pengsan lah, biar dia. Itu bahagian masing-masing. Ya. Kemudian balik daripada Abah Guru sekumpul, maka saya dapat hafal Nuri Anwar. Nuri Anwar ni yang ni tinggi sikit. Cuma saya nak bacakan dia punya perkara-perkara dalam Nuri Anwar, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin. Apa ni? Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar wasiril asrar. Lagi? Tiryakil aghyar wa miftah ibadul yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar
ashabihil akhyar adada mi'amillahi wa idhalli. Saya tekan beberapa perkara dekat sini. Ni tinggi ni. Selawat ni tinggi. Kalau pemimpin baca selawat ni, makin naik kepemimpinan, cahaya kepemimpinan dia naik. Ya. Kalau wali lagi tinggi kewalian. Siap bos. Mari. Ya. Siap